kita lewati setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok kau tahu nanti, berjuta memori kan terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok kau tahu nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok kau tahu nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok kau tahu nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya. Mungkin hari ini, hari esok kau tahu nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok. Kami ahli kuliah rakan sebaya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nursyida. Selamat bersara Cikgu. Kami guru-guru sesi petang ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nursyida binti Husin. Semoga berbahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara Nursyida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Nursyida, kami guru-guru akademik tingkatan 6 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Syida. Semoga Cikgu Syida sentiasa sihat dan kekal berbahagia bersama keluarga. Selamat bersara Syida. Untuk Kak Syida, kami mengucapkan selamat bersara Kak Syida. Semoga Allah sentiasa merahmati akak dunia dan akhirat. Dan semoga akak gembira disertai ahli keluarga. We love you Kak Syida. Jangan lupakan kami. Bye. Selamat bersara Puan Syida. Okey, selama 1 tahun, lebih kurang lah 1 tahun 6 bulan kita bersama menguruskan sesi petang. Saya rasa Puan Syida memang bantu saya banyak, terutamanya kerja-kerja HEM di bawah unit counselling. Terima kasih banyak-banyak Puan Syida. Sebenarnya saya rasa sangat sedih Puan Syida dah pencen ni kan. Okey, tapi apa-apa pun saya perlu mengucapkan selamat bersara kepada Puan Syida. Okey, semoga Puan Syida bahagia dan gembira bersama-sama dengan keluarga selepas ini. Terima kasih satu kali lagi Puan Syida. Assalamualaikum, selamat bersara Kak Syida. Terima kasih
banyak membantu unit HEM dalam menguruskan hal ehwal murid. Akak doakan Kak Syida dikurniakan kesihatan yang baik, bahagia, dapat melakukan aktiviti yang tak dapat dilakukan selama ini bersama keluarga tersayang selepas bersara nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dari segi tutur kata dan tingkah laku. Selamat bersara Kak Syida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Mutiara Bini Cemerlang Gemilang. Buat guru yang saya hormati, Puan Nursidah Puteri Rusek, saya ucapkan selamat bersara, selamat bersama berbahagia menjalani persaraan bersama keluarga yang tercinta. Moga Puan Nursidah dikurnia kesihatan yang baik dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhir hayat nanti. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Puan Nursidah atas khidmat bakti dan jasamu di dalam bidang pendidikan, terutamanya di daerah Johor Bahru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara. Kenangan kita takkan ku lupa ketika kita masih bersama. Kita pernah menangis, kita pernah tertawa, pernah bahagia bersama. Semua akan selalu ku ingat, semua akan selalu membekas. Kita pernah bersatu dalam satu cinta, dan kini kita harus berpisah. Nampak tak semua? Serentak ke apa? Ni aku dah record ni sebenarnya. Serentak je lah. Nampak kan? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat bersara, okey. Okey, 1, 2, 3. Selamat bersara Aunty Syida. Aku mama lah kan? Okey, selamat bersara rumah. Bye. Woohoo.